orang tu hewi pitih tapi tu tak ajak pun mari rumah dia. Pitih kereta berung lalu. Sekali pun tak boleh mari surga Allah Taala. Ada orang tu tak wi pitih, kenderaan tu hewi hok buruk-buruk ya. Naik basikal berat berau lepas boleh naik masjid. Boleh mari masjid. Ya Allah, tu hewi rezeki kok lain. Jadi kita kena faham hok mana rezeki manfaat, hok mana rezeki tak manfaat. Satu kali Rasulullah duk makan. Maka Sayyidina Aisyah, bukan Sayyidina Aisyah, mari ide kepada Rasulullah sup kambing lah. Ada orang bui lah sup kambing. Maka Rasulullah kata sup kambing. Oh Masya Allah lauk hari ni. Ni sup ni ada wui dah kok jiran kita sebelah ni. Sayyidina Aisyah kata wui dah. Jiran sebelah ni ada wui dah. Dia kira belakang lah dalam roti rumah. Akhir sekali Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, hamba wi belako dah ke orang lain. Jiran-jiran kita hamba wi. Hak ni hak baki kita ni. Hak ni untuk kita dua ni. Ya Rasulullah.